Hai semua, apa khabar? Weekend sebelum Ramadan bermula, kita orang pergi ke Dubai. Sampai di Dubai, tempat pertama yang kita orang pergi ialah restoran Indonesia untuk makan tengah hari. Restoran ni favourite saya dan suami dan kali ni kami bawa mertua untuk makan dekat sini juga. Diorang memang suka makanan Asia. Dan kita orang pergi ke City Walk nak tengok apa yang ada kat sini. Tempat untuk shopping dan juga jalan-jalan. Ada restoran, ada kedai-kedai dan juga universiti dekat sini. Lepas tu kita orang pergi ke Blue Waters Island. Kat sini ada Ain Dubai, Ferris wheel yang paling besar dekat dunia. Saya suka suasana dekat sini dengan cuaca yang tak berapa panas sangat. Duduk kat tepi laut, angin sepoi-sepoi bahasa memang sangat relaxing. Kat tepi tu ada restoran bernama Besar tapi saya rasa bukan makanan Malaysia. Dan kita orang jalan menuju ke area pantai sebelah sana, Jumeirah Beach. Biasanya macam ni lah kalau kita orang pergi ke Dubai, bukanlah nak pergi shopping ke apa, just nak tukar suasana sahaja, berbeza dengan suasana di Al-Ain. Sebelum balik, kita orang pergi ke Dubai Hills Mall. Kalau nak shopping dengan relax, bolehlah pergi kat sini, tak adalah crowded macam dekat Dubai Mall.